Dalam Al-Quran sangat banyak nama Nabi Musa alaihissalam kalau kita perasan betul-betul lah. Di sini saya nak kongsi satu cerita yang sebenarnya Nabi Musa alaihissalam antara Nabi yang memberi ataupun ada jasa kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jasa Nabi Musa alaihissalam kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik, pada peristiwa malam Isra dan Mi'raj, kan, Nabi dibawa ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pada waktu itu ada satu keadaan yang Nabi bertemu dengan para nabi yang lain lah, kan? Nabi Musa, Nabi Adam, kan? Nabi Ibrahim dan sebagainya. Jadi ketika mana selepas Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan nak turun melalui langit-langit berjumpa dengan nabi yang lain, Nabi Musa berjumpa dengan Nabi untuk bertanya, apa yang engkau dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu Nabi Muhammad menjawab, aku mendapat ataupun aku dan umatku disyariatkan untuk solat 50 waktu. Jadi pada waktu itu Nabi Musa berkata kepada Nabi, berjumpa balik dengan Allah supaya, mafhumnya macam itulah, berjumpa balik dengan Allah supaya diringankan waktu tersebut kerana umatmu takkan mampu solat sebanyak itu. Jadi Nabi pun bertemu, naik balik. Setelah naik, turun, dikurangkan daripada 50 kepada 40 dan sebagainya. Nabi Musa kata, kurangkan lagi. Nabi naik balik bertemu dengan Allah untuk minta kurang. Sehinggalah sampai ke 5 waktu, Nabi malu nak naik kepada Allah untuk minta balik, minta lagi kurang. Okay? Jadi sebenarnya di sini pengajaran dia, Nabi Musa alaihissalam merupakan Nabi yang mempunyai jasa kepada kita. Kalau bukan disebabkan Nabi Musa memberi saranan kepada Nabi Muhammad untuk minta kurang, nescaya hari ini kita solat dalam sehari 50 waktu. Bayangkan 5 waktu yang kita kena solat setiap hari ni pun ada tinggal, lambat dan sebagainya. Bagaimana kalau sehari kita solat 50 waktu? Jadi ini adalah kisah yang kita perlu ambil pengajaran di atas jasa Nabi Musa alaihissalam kepada kita. Jadi 50 waktu yang syariatkan dikurangkan sehingga ke 5 waktu tu pun dah cukup ringan dah untuk kita semua. Jadi nasihat saya untuk diri saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat yang menonton video ni, ibadah yang kita buat adalah ibadah yang sangat ringan dan pahala dia sangat besar. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah.